Walaupun dalam pilihan raya yang lepas BN agak kalah dengan majoriti lebih daripada 6,824 undi, tetapi kami telah memutuskan bahawa untuk PRK Kajang, Barisan Nasional akan meletakkan calonnya, dan saya ingin menyatakan bahawa calonnya ialah yang berbahagia Datin Paduka Chu Mei Fan. Barisan Nasional akan mengaturkan gerak kerja bagaimana yang kita biasa lakukan, tetapi kita akan berikan tumpuan yang lebih, dan khususnya jentera komponen-komponen parti yang ada di situ, sama ada daripada UMNO, MCA, MIC, Gerakan, PPP dan lain-lain lagi, telah pun diberikan arahan untuk membuat persiapan-persiapan yang perlu, termasuklah daripada barisan wanita, pemuda dan juga puteri yang akan bergerak di setiap peringkat PDM. Ini adalah janjian saya kepada semua pengundi di Kajang. Jikalau saya menjadi calon pilihan pengundi Kajang, maka saya akan menggalas dan memikul tanggungjawab sendirilah kepada semua pengundi. Saya menyeru kepada anda semua supaya memberi satu peluang kepada saya untuk bekerja untuk rakyat. Ini adalah satu cabaran yang amat besar untuk saya, kerana saya berdepan dengan seorang pemimpin yang dilabelkan pemimpin setaraf dunia, Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita semua sedar pilihan raya ini adalah diadakan dengan sengaja oleh Parti Keadilan, semata-matanya hanya untuk menyelesaikan masalah dalaman parti mereka. Oleh itu, untuk mempertahankan demokrasi, saya perlu dan saya dipanggil untuk menerima cabaran ini untuk bertanding di bawah Barisan Nasional.